satu lagi komponen yang Umi tahu, iaitu penjerat scammer. Boleh elaborate sikit? Okey, bengkel penjerat scammer, dia punya tagline ialah jerat sebelum dikena jerat. Bermaksud yang ni bengkel penjerat scammer untuk 18 hingga 30 tahun. Youngsters ya. Sebab one thing, you all are very good in gadget. Satu. Yang kedua, kamu adalah sepatutnya menjadi hero for the family. Menjaga ibu bapa, menjaga datuk dan nenek. Kamu juga sepatutnya yang menjaga adik-beradik kamu. Yang kecil. Sebab mengikut PDRM, mangsa scam, umur dia ialah 14 tahun, 15 tahun dah jadi mangsa scam dah. Okay, there's so many other things is involved selain daripada scam. So, what we do is kita akan dapatkan penceramah daripada PDRM, PDPA, Security Commission, ethical hacking, psychology. So we will have so many department bank negara. They will teach you macam mana nak buat report. Mereka akan ajar macam mana buat identified red flags. Actually kalau kita boleh buat identification dengan red flags, kalau kita tengok satu information dekat TikTok, for example, the job scam kan, umur antara 18 hingga 50 tahun, boleh dapat kerja 5 hari seminggu. Adakah airport berfungsi Monday to Friday? Saturday, Sunday mereka cuti? So that is a red flag. Tetapi kita tengok kepada gaji dia daripada 5,000 hingga 7,000 dekat airport. Semua orang boleh apply. So semua orang boleh apply. How is it possible semua orang boleh apply? Betul tak? Kalau you fail bahasa Malaysia, you tak ada SPM, mana boleh apply? And bagaimana for just a SPM leaver dengan university student, mereka punya gaji tu sama rata. So there's a lot of red flags. Kalau kita tengok that particular thing and kita share that particular iklan tu dekat 10 orang kawan, for sure either one of the kawan akan kata ini scam. Tetapi kita tak buat benda tu. Kita immediately respond to them. That is where the problem comes. So dalam bengkel penjerat scammer, kita akan mengajar the youngster ni macam mana nak identify scam issue, yang mana scammer punya post, lepas tu macam mana nak report kepada MCMC. So we develop a app dan sebagainya. Bermaksud bengkel penjerat scammer adalah satu usaha untuk melumpuhkan activity scam, paralyze the scammers activity supaya ramai orang tak akan jadi mangsa scam. So penjerat scammer ni kita download app and then kita just kalau jumpa scammer kita just report lah macam tu. Tapi kita akan memberikan panduan untuk membuat report. Sebab aduan anda tu kita akan bagi kepada PDRM, kita akan bagi kepada MCMC. So you mesti kena ada screenshot di mana what is the red flags, mengapa anda rasa yang ni adalah scammers activity. Semua tu kita akan ajar dalam bengkel penjerat scammer and you have to follow that. Actually selepas jadi bengkel selepas menghadiri bengkel penjerat scammer, you juga boleh masuk kepada pertandingan penjerat scammer. Yang ni saya pernah dengar. Apa ni? So pertandingan penjerat scammer ni, okay, psychologically why I create this particular pertandingan, sebab bila kita mendengar untuk 2 hari, benda tu akan masuk kepada kita punya rational mind saja. Dia tidak akan masuk kepada kita punya muscle memory, subconscious mind. Tetapi kalau pertandingan penjerat scammer 2 bulan, you have to identify. Setiap hari you have to identify 2 orang ke 3 orang ke scammer punya activity. So dalam masa 2 bulan, you would have gone through mungkin dekat-dekat 200 iklan ataupun scammer punya post. You punya subconscious mind boleh identify. Bermaksud that is a long term learning, bukannya awareness. So that's where that the pertandingan that's how the psychological design on that. Yang kedua, dalam pertandingan penjerat scammer ni, katakanlah for 2026 ya, kalau kita boleh dapat at least 2,000 penjerat scammer, bermaksud setiap orang identified 10 aja. 2,000, we are talking about 20,000, 30,000. Activity scammer tu kita boleh bagi turunkan. And kita bantu kerajaan. Because kita tak boleh kata kerajaan have to ambil semua tanggungjawab.
kita sebagai warga muda, kita sepatutnya memberi information sebelum perkara ini mereka scamkan orang lain. So this is langkah pencegahan and also educate the youngsters. Because once kita kata the red flag punya eyes sudah dibentuk dalam kepribadian youngsters, that will be there forever. Sebab I think Umi dalam golongan 70-an, I'm dalam golongan 50s, but Dini is about somewhere 30s. 30s and you all are in 20s. So basically your life is longer in this particular technology world. So educating you all with the red flags eyes, yang tu yang penting, and that is what we are doing dekat Bengkel Penjerat Scammer. Okey, untuk makluman penonton sekalian, kami di Malaysian Association for the Blind, Persatuan bagi Orang Buta Malaysia, telah mengorak langkah pertama untuk melatih OKU penglihatan untuk menjadi penjerat scammer. Cuba Mac cerita sikit tentang program yang telah pun diadakan tempoh hari di mana kita telah train 30 orang, right? 20 orang. 20 orang OKU penglihatan. Okay. The first of all, that is the first project, Bengkel Penjerat Scammer. Yang tu pun dengan orang yang tidak boleh melihat. Cuba bayangkan kami daripada perspektif trainers, macam mana kami punya perasaan. Slide presentation, video tak boleh, ramai orang is golongan B1 bermaksud mereka tak boleh nampak langsung. But then it is actually a good job with Afian, the pengurus, the ICT head. Mereka tu memang buta, sorry for my word, mereka tu memang buta, tetapi kita ada seorang tu kerja dekat Bank Negara, seorang tu kerja dekat Pekeso, seorang tu sebagai cikgu. So all are professionals. Outreach department dekat AIA insurance. So everybody professional and everybody asking very informative questions. So sejak kita mula this particular pertandingan Bengkel Penjerat Scammer ni, sampai sekarang they already reported more than 50 cases to us. Orang buta, dia kena dengar aje, and then dia kena buat screenshot, and then dia kena bagi tahu mengapa itu adalah red flag. So 50 so out of 20 people yang kurang penglihatan and they did the recording. They have completed and they are doing a good job. Okey, kepada anda yang sudi menonton podcast ini, that is a challenge for us sighted people. Kalau orang buta pun nak membantu inisiatif menjerat scammer, Umi nak tanya korang lah. Betul? You all tak terasa terpanggil ke untuk come on board, especially the young people lah, to come on board? Kalau ada sesiapa yang nak, contact Umi ataupun Mac Ritchie, at the end of the program, Yayasan Nurul Inspirasi. I challenge all of you yang 100% ada penglihatan untuk membantu masyarakat untuk menjerat all these penjenayah-penjenayah. Itu adalah, anggap itu kepada kita orang Islam, anggap itu sebagai jihad. Okay, kita dah nak masuk ke bulan Ramadan. Right, itu satu perkara yang sangat-sangat dinanti-nantikan, bulan Ramadan. So, bukan saja puasa, solat, apa semua tahu. Dalam program ini pun kita insya-Allah dapat banyak pahala. Okey. Itu kita akan teruskan lagi untuk mengadakan lagi banyak lagi bengkel-bengkel seperti ini. Our next big one, insya-Allah tolong doakan, will be dengan student daripada sebuah universiti awam. Kita nak train dalam 150 orang, mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi penjerat scammer. Selain pada tu, Mac, Umi juga difahamkan awak juga akan terlibat dalam satu lagi program, iaitu Anti-Scam Coordinator di peringkat AKUMI. My Scam Care ni ada 4 E. So satu ialah explore, research. Yang kedua ialah educate, Bengkel Penjerat Scammer, dengan Anti-Scam Coordinator. So Anti-Scam Coordinator ialah train the trainer, 5 hari. Kita akan ada registered counsellor, psychologist. Kita akan actually what we do, selalunya kalau seseorang tu kata saya tersilap buat sesuatu,
saya dah hilang duit. Tentu Dini akan rasa mengapa engkau ni bodoh. Saya tak- You know, saya- kebanyakan ya, most of the husnuzon. time, kebanyakan masa apa yang saya dengar ialah daripada orang yang bukan terlibat dengan mangsa scam ya. Mereka akan kata, oh mereka ni bodoh, mereka ni tamak, mereka ni gatal, lepas tu bangang, bodoh bangang. Okay, so ini adalah nama-nama yang kita berikan kepada mangsa scam. Okay, yang tu satu. Yang kedua, daripada mangsa scam pula, apa yang mereka rasa ialah, oh PDRM tak buat kerja, bank tak buat kerja. I punya experience daripada 2018 sampai sekarang, saya sendiri tak tahu mengapa saya tak pernah ada satu case pun where the mangsa scam marah dengan scammer. Kebanyakannya mereka akan marah kepada PDRM dengan bank, institusi bank. Bermaksud mereka dalam zone denial. Mereka tak nak terima kesalahan diri sendiri. dia nak Mereka cover nak benda tu menunding jari kepada orang lain. Okay? So that is the first thing. Bagaimana you nak handle orang ni? First of all, apa saja mereka cerita, you kena terima. Mesti kita kena dengar dengan tanpa judgemental. Kalau dia kata dia adalah mangsa love scam, dia pernah share dia punya video ke apa ke, jangan rasa orang yang kat depan tu adalah seorang yang menggatal. Tidak. Okay, kalau that particular pemikiran tu kita kena ubah. So, kita akan train dalam anti-scam coordinator ni, kita akan train people bagaimana bukan jadi judgemental, bagaimana nak beri panduan, kat mana mereka nak buat report. Okay, kalau seorang tu jadi mangsa scam, what is the first step yang mereka kena bagi tahu? Apa yang first step mereka kena buat? Dini? First step, kalau sesiapa menjadi mangsa scam, kawan you dah jadi mangsa scam, datang dekat you cerita, what is the first thing that you'll Kalau tell? orang jumpa saya, saya suruh obviously pergi report lah, polis. No. Umi? Kalau Sama saya lah kena tu. scam first, saya nangis dulu lah. Okay. First thing you menangis kemudian. The first thing dah kena scam, the first thing is you have to call 997. Report dulu dekat mereka. Sebab kalau you boleh report immediately, kalau jumlah tu lebih, mungkin you boleh dapat balik you punya duit. Sorry, 997 tu 997 ialah tali apa? NSRC. Kita punya Scam Response Center. Okey, saya Okay, tak tahu Umi. scam, Umi tahu scam, tak, Umi? Tahu? Oh, saya tak tahu. Scam Response Center ni di bawah PDRM, Bank Negara dengan MCMC. So mereka akan ambil kes, and sekarang ni di bawah PDRM, immediately kamu call and tell, okay, saya dah hilang RM10,000. Immediately mereka akan buka kes dan PDRM akan arahkan untuk nak sita all the account keldai yang terlibat. And Bank Negara will take the action also. So the first thing, pergi kepada 997, call 997, buat report. Memang kadang-kadang agak susah because ramai yang actually sedang menelefon mereka. And sekarang ni NSRC 997 ni 24 jam. Dulu is hanya sampai malam pukul 8. So now is 24 hours. Just call, lepas tu baru pergi ke police station untuk buat report. So that is the thing. So inilah yang kami ajar dalam anti-scam coordinator. Sebab saya rasa community leaders, NGOs, mereka sepatutnya ada. So at least that particular community tu, kalau mereka dah jadi mangsa scam, mereka tahu kat mana mereka boleh dapatkan panduan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. SOP tu macam mana mereka nak buat. So that's why we are doing. Masa Umi hari tu jadi scam victim lah, asal-asal dulu. 997 pun tak ada lagi masa tu. Belum lagi kot. Belum lagi. Okay. So that is a very very important initiative yang My Scam Care ni akan terlibat lah. Dan kita punya first group again, while waiting for the sighted to come on board, we have already agreed. I have already agreed. MAB akan memulakan inisiatif pertama di negara ini, iaitu menggunakan 30 orang OKU penglihatan untuk menjadi koordinator. So kepada anda yang ada duit daripada corporate sector ke, yang kok-kok lah sudi nak tengok podcast ini kan, come on board and help. Okay, sebab untuk buat program-program ni pun memerlukan peruntukan juga.
Okay, Yayasan Umi tak ada duit. It's a very small yayasan. But this is very, very important. Setiap community tu kena ada koordinatornya. Kita di Malaysia tak kurang ya dengan community leaders. Kita ada rukun tetangga, kita ada jawatan kuasa kemajuan kampung, kita ada GPW di kawasan-kawasan Felda, kita ada oh ya Allah macam-macam. Kita ada NGO wanita dekat-dekat 200 di bawah National Council of Women's Organisation. Kita ada berbagai-bagai pertubuhan NGO, puluhan ribu NGO di Malaysia. Come on board and let us together combat this. Okay, 2 program. Satu penjerat scammer, satu lagi ialah koordinator. Research tu pun kita memerlukan bantuan. Okay, Mac. Ada apa-apa lagi tak nak tambah? Sebab sebelum Umi conclude. Dini kan dulu, Mac dulu, lepas tu banyak Dini. soalan tapi Umi tak bagi saya tanya. Tak apa, boleh. Okay, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya dua-dua sekali boleh? Umi pernah kena scam, right? Okay, Kak Mac study tak? I mean like Umi menjalani sesi terapi tak dengan Kak Mac? Apa yang Kak Mac boleh describe tentang the first apa day yang Umi bila kena tu? bila I tahu Umi dah kena jadi mangsa, bila I pergi, I duduk jauh-jauh daripada Umi sebab bahang tu masih boleh rasa. So masa marah dia and all, of course saya tanya macam mana dia jadi mangsa scam sebab scammer tu bercakap dengan dia 2 hari continuously. So what it is? For me being a clinical hypnosis, I just can go through my script yang diajar oleh my lecturers. So bermaksud tak ada masalah, mereka wujudkan satu masalah. Mereka memberi pressure because Umi, she is under the analysis of, kalau kita buat analysis lah kan, dia lebih kepada impulsif. Bermaksud orang gertak dia and put a pressure point, pressure ya, she will make a wrong decision. Masa Umi tu, rasa it was rasa during macam ni, COVID time. Yes. Umi takut ke Umi time tu? Masa tu is COVID time. You cannot talk to anybody. You cannot go out of your house. You are quarantined. Yang tu satu. Yang kedua, it is about scammer ni dia buat social engineering ya. Social engineering bermaksud mereka akan dapat maklumat tentang keluarga kamu. So posting kalau tak dapat like, it is okay. Second thing is, adakah posting tu you memberi information kepada scammer untuk what is your lifestyle is all about. Siapa punya this one. So yang tu yang data bocor tu is also daripada Instagram dengan Facebook ya. So basically for Umi it is more on a impulsive. Okay, and dia percaya that orang tu daripada amla yang cuba bantu dia. Yes. So setiap MO, okay, sebelum satu klik tu, it is all about kepercayaan palsu. Yes. Whether it is a love False. scam or investment scam, kepercayaan palsu. Dan kepercayaan palsu tu datang sebab kita tidak ada ilmu. I rasa sebab tu dalam agama Islam pun ya, the first this one ialah ikrah, iaitu membaca. Okay. We are short of time. Ada apa-apa lagi soalan? Tadi ada kata ada satu lagi soalan tadi. Tak ada. Umi mungkin ada Okay, beberapa soalan. for my side, Umi dah berkongsi dah bertahun-tahun dah berkongsi pengalaman Umi tu di social media dan juga di radio-radio dan sebagainya. So Mac, anything before I conclude, we have another 5 minutes. Okay, I just want to conclude something ya. Daripada awal kita kata dalam 3 tahun ni 117,000 orang menjadi mangsa scam. Mereka ni bukan saja hilang duit, mereka hilang kepercayaan. Mereka menjadi some of them actually pinjam duit, bermaksud mereka menjadi penghutang. Banyak yang kena divorce. I punya clients banyak orang juga yang triggered with the cancer cell. Semua orang tahu ya kita ada cancer cell. If your body become acidic, you become too much of stress, your cancer cell can be triggered. Yes. Okay, in IGN we have cases on a stroke. Okay, and kita tidak ada orang yang boleh dipercayai, and the scammers akan gunakan social engineering untuk nak datang balik kepada you. Sebab mereka dah tahu dah. Kali pertama mereka dah dapat 50,000. The next time they masih lagi boleh dapat at least 30,000. So that is what is scammer punya activities ya. So bayangkan 100, I don't want to go berapa billion ya. Kalau you tengok 2023 hingga 2025, it's already touch billions. Yes. Umi selalu cakap jangan panggil Umi scam victim. Panggil Umi scam survivor. Kenapa Umi dapat semangat tu? Kenapa? Macam mana? Mungkin boleh bagi tahu kepada orang yang dah kena scam. Kepada anda yang dah pernah kena scam and whatever lah.
kalau kita jadi scam victim, kita pasrah. Dalam Islam kita tak boleh pasrah. Kita kena membuat sesuatu, berusaha membuat sesuatu. Masa Umi kena tu, Umi muhasabah diri. Umi bangun malam, bercakap dengan Allah. Buat apa cakap dengan manusia? Baik kita bercakap dengan Allah. Dan Allah telah memberi satu macam hidayah lah, satu petunjuk bahawa dia sebenarnya memberi Umi peluang untuk berjihad. So I took that as a jihad. So in a small way, I get a lot of feeling, good vibes apabila Umi mengembara ke seluruh negara Malaysia, Sabah dan Sarawak untuk berkongsi kisah hidup Umi, kisah Umi kena scam. Okay, so thank you very much, Meg, for sharing. Dan I would just like to say lah that there's a lot more that every Malaysian sebenarnya patut come on board. Betul. To help. Okay, kita dah awareness tu nombor satu. Kalau boleh, semua agensi kerajaan seperti PDRM, Bank Negara, Kementerian Digital, Kementerian Komunikasi, MCMC, Cyber Security, KPDN dan sebagainya, semua ada Public Service Announcement, PSA. Apa kata kalau kita adakan satu perbincangan, kita rangkumkan semua PSA itu dan kita bincang dengan Ketua Pengarah Penyiaran RTM dan kita minta supaya diselaraskan semua PSA. Macam zaman kita menghadapi COVID dulu. The way we handle COVID was so fantastic. Itu satu. Maknanya kita kena bertindak sebagai satu grup, ya, interagency, interdisiplin, supaya kita tahu apa yang you dah buat, apa yang you dah buat, apa you yang dah buat. Itulah masa Umi kena scam dulu, Umi telah mengadakan satu memorandum dan menghantar kepada kerajaan ketika itu, di bawah kerajaan lama tu, untuk mengadakan satu jawatan kuasa khas kabinet membenteras scam. Sebab pada tahun 90-an dulu, Umi juga adalah seorang urusia, ya, pegawai di Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ketika itu, di mana kami telah mengadakan, kerajaan ketika itu telah mengadakan JKK, Jawatan Kuasa Khas Kabinet, membenteras masalah sosial. Kenapa tidak kita buat usaha ini? Sebab tak boleh macam sekarang. Orang ni buat satu, orang ni buat satu, orang ni buat satu, minta satu. Itu satu. Kedua, this message is very, very important to all of you who call yourself Malaysians. Stop pointing finger at this department, that department tak buat kerja ni, tak buat kerja. No. Why don't you all come on board? Come, contact me dekat yayasan. Bersama-sama kita. Nombor satu, kita come on board for the two. One is the coordinator, ya. The other one is the penjerat scammer. Yang ketiga, kita memerlukan dana untuk meneruskan perjuangan ini. Now, all of you have got network. I also am having network. Don't wait for the government. Kita sebagai individu, kita patut sama-sama membantu untuk membenteras jenayah scam ini. Jangan tunggu kita jadi mangsa ataupun keluarga kita yang jadi mangsa. Yes, itu saja kali ini, dan Umi mengucapkan selamat berperang dan berjihad menentang scammer-scammer. Okay. Terima kasih untuk mengundang saya, Umi. And thanks a lot also, Duni. Okay, thank you. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.